Kita sebagai guru, ustaz, mau akal kita lebih. Kan? Jangan terburu-buru nak menjawab, tambah-tambah kalau bentuk fatwa. Mufti mau cerdik. Tak cerdik jadi mufti lingkup. Kan? Oh, kalau macam tu kamu ni munafik. Wih, munafik tu kan? Tak, Nabi kata sentuh lutut sampai dia sentuh betih pasal apa? Betul-betul buta perut. Apa ni? Dia pendakwah, dia tidak boleh seperti mana hakim yang suka nak menghukum. Pendakwah dia kena jadi macam doktor yang berwibawa. Sebuah hadis daripada Abu Qatadah, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Yang ni pun sama kan? Dia sebut tadi pada sariqatan alladhi. Dan ulama pesan disebabkan hadis ni adalah wahyu daripada Allah Ta'ala dan tidak salah kalau style kita baca hadis pun seperti mana ayat Quran, ada nun baris bawah kan? Mai satu ustaz baca macam tu kan, sariqatanil ladzi, baca macam tu. Kemai tajwid ni, rasa ni ustaz tajwid ni, siapa dia boleh baca hadis pula? Sebab apa? Sebab sariqatan alladzi, sariqatanil ladzi, dia boleh baca macam tu. Itulah bacaan yang sebenar. Daripada dia sambung tu sariqatal, mana boleh sariqatal ladzi, bukan satu baris atas, dua baris atas. Alladzi yasriqu min salatih. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatih? Qala la yutimu ruku'aha wa la sujudaha, atau qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad dan statusnya adalah sahih. Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Imam Ad-Darimi, tak apalah yang lain-lain imam tu. Yang penting seperti mana Syu'aib Al-Arnaud, dia kata pada hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya seburuk-buruk pencuri yang mencuri semayangnya, bukan mencuri ketika semayang, bukan mencuri dalam semayang kan? Mencuri semayangnya. Apa maksud dia? Maksudnya dia solat. Bila seorang itu solat, tak kira lelaki ke perempuan, perbuatan solatnya tak seperti yang Nabi buat kan? Bila dia solat, tengok rokoknya, mungkin kita yakin kata tak sah langsung lah kan? Tak ada ragu-ragu lah. Kalau ragu ni sama banyak sah ke tidak. Tapi kalau sampai tidak ada tumakninah, sedangkan tumakninah itu adalah rukun kan? Kalau kita tengok pada hadis yang lain, Nabi kata jangan kamu semayang macam ayam yang mematuk makanan kan? Maksudnya apa dia? Tak ada tumakninah kan? Kita tengok ayam, kalau siapa belayang ke kampung dah belayam kan? Tengok ayam, kalau kita lempak padi ke beras ke, macam mana dia patuk? Macam mana kita tengok mereka patuk? Sagi Ustaz, sagi. Dah. Bukan yang baru belah malam tadi. Sagi mana tengok. Kemarin macam mana? Kemarin tengok Ustaz. Dia patuk macam mana? Kalau kita bagi padi ke dia, bagi dedak ke dia, dia patuk macam mana? Ayam saya Ustaz, kalau dia patuk, tak tu, dia ambil tomak ninah dulu. Tak tu saya dah kira. Subhanallah. Baru dia angkat. Itu luar biasa. Tak pernah amor aku boleh. Ada pula. Tak ada macam tu sebab contoh mohon lah nak lawak dengan Ustaz pagi-pagi. Macam tu lah Ustaz. Puk macam burung belatuk. Itulah contoh dia. Tidak ada tumakninah. Kalau sembahyang kita macam tu, tak sah. Itu dianggap sebagai mencuri sembahyang. Jadi kita tak tunaikan hak sembahyang tu tadi. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, macam manalah yang kata curi semayang tu? Jawab Nabi,
Dia tidak sempurnakan rukuk dia dan sujud dia. Kan? Sujud macam mana, rukuk macam mana. Rukuk ni kalau boleh dia sentuh lutut dia, sentuhlah. Tapi sekadar sentuh lutut, bukan sentuh betih. Ustaz, saya boleh turun lagi Ustaz. Sentuh buku lali pun boleh. Nantilah, lepas orang balik sekali, hang buat sorang-sorang. Mengada-gada tu. Mayang jemaah dia buat macam tu. Kan? Tak ada siapa, tak semayang langsung. Dia kata semayang buat apa, penat, tak ada siapa. Ni betul orang ni tak berguna. Kan? Penat hidup, mampu cepat senang. Kan? Jadi rokok kita ni tu Ustaz, kalau macam tangan saya ni Ustaz, tak apa, saya sabar Ustaz. Kan? Saya sabar, Allah nak bagi saya. Habuan saya duduk kat dunia sementara ni. Tangan saya Ustaz, dia panjang Ustaz, lebih pada orang lain. Kan? Orang lain berdiri kan Ustaz kan? Orang lain berdiri. Jadi tapak tangan kalau lurus, tapak tangan tu parah-parah punggung. Tapi saya Ustaz, bila saya berdiri, parah betih Ustaz. Betul lah. Betul Ustaz. Kan? Bila free, kita jumpa. Oh, tengok lah. Tu yang kita tak nampak. Dia telefon. Assalamualaikum. Kalau saya rokok Ustaz, pegang betih macam mana Ustaz? Boleh ke Ustaz? Jadi, kita sebagai guru, Ustaz, mau akal kita lebih. Kan? Jangan terburu-buru nak menjawab, tambah-tambah kalau bentuk fatwa. Mufti mau cerdik. Tak cerdik jadi mufti lingkup. Kan? Oh, kalau macam tu kamu ni munafik. Wih, munafik tu kan? Tak, Nabi kata sentuh lutut sampai dia sentuh betih. Pasal apa? Hang betul-betul buta perut. Apa ni? Dia pendakwa, dia tidak boleh seperti mana hakim yang suka nak menghukum. Pendakwa dia kena jadi macam doktor yang berwibawa. Jadi saya tambah tu, doktor berwibawa apa? Doktor berwibawa. Siapa Ustaz? Doktor semua wibawa Ustaz. Semua kan? Betul ada satu doktor. Doktor tu kata apa? Ni saya rasa macam seminggu lagi tak ada. Dia ada satu klinik, saya tak mahu abang. Tapi belah ni pun terbaik. Tak ada siapa api lah. Dia tunggu kat luar, panggil orang. Siapa lalu dia gamit. Kesian. Tak pernah ada klinik macam tu di Malaysia kita ni. Kalau yang ada macam mana? Ya Allah, kau lambat api. Tengok nombor aku. Kau balik dulu minum dulu, perkena dulu. Tengok nombor aku. Yang ke 100 aku tengok tu baru 2 orang. Pasal apa? Klinik. Tambah-tambah kalau bagus punya perkhidmatan dia. Dia bagi lagi ayat-ayat ruqyah kat klinik. Tak payah jumpa ustaz dah lah. Pergi kat situ semua jadi. Bagi Panadol, dia baca sikit, dia buang 2-3 ekor. Hebat lah klinik tu, contoh kan. Tapi yang ni, dia punya duk ugut kadang-kadang dia bagi ayat-ayat yang tak ada harapan langsung kepada pesakit. Dia tak banyak kes macam ni. Paling lama pun 2 minggu lah. Lepas tu jalan. Orang tak mau dah klinik tu. Tak payah hang gamit lah. Siapa lalu dekat klinik ada pecut. Pecut. Takut kena panggil. Tak tahulah. Saya pun tak ronda dah jalan tu. Ustaz tak ronda, saya takut. Dah rasa nak pergi tengok lah juga. Buka tak buka lagi. Rasa tak buka dah. Duk bayar sewa dengan orang tak masuk. Cina ni kalau tengok anak buat apa? Kedai ni apa? Klinik. Dia cah mahal. Setan nak masuk banyak. Ni tak ada siapa yang nak masuk. Paduk tunggu seorang-seorang. Buat jadi klinik berantu ya. Jadi sebab itu kita nak kena profesional sikit lah. Ni saya nak tanya. Ada masalah tangan ke? Ada masalah tangan ke? Pasal rokok ni pegang lutut. Dan encik kata pegang betih. Ada masalah tangan ke? Macam mana Ustaz tahu? Mana kita tahu kan? Tapi pelik punya ni. Itulah yang saya nak bagi tahu kat Ustaz. Sebenarnya tangan saya ni labuh. Panjang. Jadi kalau saya pegang lutut, seorang tak apa lah. Tapi bila kat masjid surau, jadi tangan saya ni dikembang macam tu. Sampai kawan kiri kanan tu masuk celah tangan saya.
Masa saya rokok tu. Kalau saya pegang lutut. Ya, pegang lutut. Jadi tangan saya dah panjang. Jadi mereka pun tu dia punya dok meronok masuk tu. Pala sini macam mana. Akhirnya saya pegang betis saya. Oh, kalau macam tu tak apalah. Untuk encik saya, jangan dok kempen siapa-siapa buat macam tu. Untuk encik saja, maka peganglah. Yang mana tempat sekalipun, asalkan selesa, jangan sampai menyusahkan jamaah. Dia kena macam tu. Jangan susahkan jamaah. Dia mengaji, orang lelaki kalau takbiratul ihram, dia kena buka bagi kembang sikit. Macam pala kobra macam tu. Lepas tu dia pun buat lah. Dia buat pam, dia bagi pala kawan sebelah. Jangan macam tu. Dia kena macam tu sudah lah. Macam ni style macam orang perempuan ni. Buat macam mana? Ra'i jamaah. Kena ada kursus buat sembahyang ni. Jangan tahu sikit tu nak buat. Padahal orang tengok, dia ada kat situ. Dia pergi cari tempat lain. Sungguh. Dia mai dah. Dia kata kiri ke kanan. Dia main lambat kan. Orang dah sembahyang. Dia masuk. Kanan lah. Kita ambil yang afdal. Kanan. Tengok kontur ada kat situ. Dan dia U-turn balik. Pergi kat situ. Pasal apa? Pasal kontur sakit. Dia kata sakit lebam. Dia aku. Berapa kali dah dia tampak. Macam tu. Pung pang. Sujud yang tu kak. Sujud. Kembang macam tu. Payah kawan sebelah tu nak turun ke sujud tu. Jadi tempuh tangan dia tertekan dia jadi sakit lagi. Lepas salam lagi main duk tengok muka merah. Leceh sungguh. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Itu pesanan Nabi supaya jangan terlibat dengan percurian yang dahsyat. Di mana seorang kalau tidak sempurnakan solat dia, tak kira lah sama ada rokok ke dia sujud, ni perkara biasa yang berlaku. Dan apa-apa lagi lah. Apa-apa lagi dalam solat kita ni, sama ada perbuatan itu rukun ataupun perbuatan itu sunat sekalipun. Sempurnakan sunat tadi. Dia tak apa, sunat. Sunat tak ada masalah. Sunat pun dia ada hukum tertentu. Seperti mana duduk antara antara dua sujud. Tak apa. Kalau tak mau nak baca tu dia rukun pendek Ustaz, antara sujud rukun tahu yang tu rukun pendek, dia ada rukun panjang, rukun pendek. Tapi rukun pendek ni jangan sampai tak ada tumakninah. Jangan sampai sujud pertama Allahu akbar. Dia kata saya mengaji kat India macam tu. India mazhab apa? Duduk di sini Malaysia mazhab apa? Lepas tu pula satu lagi duduk istirahat. Imam Nawawi kata duduk istirahat terbaik, dia punya duduk dia tempoh seperti mana duduk antara dua sujud. Jadi tempoh antara dua sujud apa dia? Tempoh yang kita baca tu lah, Rabbighfirli warhamni wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tempoh tu lah. Bukan bermaksud duduk-duduk pergi ke depan tu naik. Kalau kita nak duduk istirahat tu. Ni pun baru ni ada satu video dipantak kat saya. Ustaz, tengok video ni Ustaz. Bagi sikit respon. Video tu kata apa dia? Kalau siapa tidak duduk istirahat. Siapa tak duduk istirahat, maka makruh. Dia kena duduk juga istirahat. Satu, duduk. Orang yang duduk istirahat juga, dia kena mai ke depan tolak lantai. Kalau dia tak tolak lantai, makruh. Kenyataan itu tak betul. Bila ni kan, bila ada ceramah, ada orang ambil rakaman. Tak salah, tak ada masalah apa. Tapi yang bahaya apa dia, bila ucapan tu tak betul. Bila tak betul, yang betul, Alhamdulillah. Aku nak balas dengar lagi, aku balas nak tengok lagi. Tapi kalau tak betul, lepas tu pula duk viral dalam TikTok dan sebagainya, habis macam mana ni, duk makruh tiap-tiap hari, lama dah duk buat macam tu. Dia kata apa? Dia kata mesti tolak lantai. Tak tolak lantai. Dia pegang kepala lutut naik turun. Makruh. Tidak makruh. Dalam perkara ini dia khilaf ulama. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal hadis dikatakan lebih daripada 2 juta hadis Nabi dia hafal. Nak murid pada Imam Syafi'i itu hebat dia tu. Sampai ada satu mazhab yang disebut kepada nama dia Hanbali. Mazhab Hanbali. Dia satu orang yang tak buat. Melainkan kalau seorang tu uzur betul-betul, maka duduklah istirahat, pilih ke depan tolak.
Tapi dalam keadaan yang biasa, yang sihat, naik terus. Ataupun dia duduk sementara, tak tolak lantai, naik terus. Tak ada masalah apa. Takkan kita nak kata Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat, yang alim, yang hafal hadis. Hang tu sendiri hafal hadis berapa biji? Berapa hadis, berapa buah hadis? Ingat tak? Sekali dengan sanad-sanad sampai ke Nabi. Tak pun. Kawan ni sampai 2 juta hadis. Dan dia kata apa dah? Dia kata ni bukan termasuk daripada perkara yang dituntut. Kalau tak buat pun tak ada masalah apa. Kalau buat, dia dapat pahala sunat kat situ kalau dia nak buat. Lagi pula tidak ada syarat kalau siapa buat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, duduk mesti nak kena tekan ke depan baru naik, baru dia jadi sunat, kalau tidak makruh. Dia tak kata macam tu. Macam mana kita yang sikit ilmu berani kata macam tu? Jadi bab sembahyang ni pentinglah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua solat kita. Daripada mula kita aqib balik sampai ke la. Minta Allah Ta'ala terima, dan kita jangan setakat ucap, ungkap doa macam tu, bahkan kita kena ikhtiar, usaha. Kemudian kalau ada masa-masa yang lapang, qada-qada lah sembahyang-sembahyang kita yang lampau. Tak ada masalah apa pun. Tidak satu ulama pun kata kalau hang tak ada solat qada, hang qada jadi dosa. Tak. Yang kita bimbang pada dia, ada qada kita tak buat. Kira yang masuk baru nak tunai. Yang lama-lama siapa hang tak bayar balik? Hutang dengan manusia kita kena bayar, ni hutang Allah Ta'ala. InsyaAllah setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala, sila kurang saya. Kita tangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.